Tahu, saya ulang lagi sekali. Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri di atas penderitaan rakyat. Konon-kononnya rakyat menderita, tetapi sebenarnya rakyat lebih menderita di bawah Datuk Seri Anwar. Harga minyak naik, barang-barang naik. Ini satu perkara yang tak boleh kita ni kan. Dan juga sekarang ni dengan harga minyak, mustahil. Sedangkan sekarang ni walaupun ceasefire, kita dengar semalam Israel telah mengebom Lebanon, ceasefire tu dah tak jadi. Walaupun tak jadi ke apa, kita adalah negara yang antara 10 negara yang dibenarkan lalu di Selat Humus tanpa tol. Jadi mula-mula hari tu Datuk Seri Anwar kata ada tol. Lepas tu tak ada tol. Telefon Presiden, telefon ni. Mana satu ni Datuk Seri? Kami rakyat, kami tak nak tahu siapa memerintah. Kami nak tahu lauk dan juga makanan di atas meja itu kita boleh siapkan dengan lebih yang murah. Itu saja. Kan? Tetapi Datuk Seri nampaknya Datuk Seri dan juga sahabat-sahabat Datuk Seri, pemimpin-pemimpin yang lain kan, bertindak saya rasa seperti orang yang kurang waras. Kerana mengumumkan kenaikan lagi. Sedangkan kita dah buat beberapa perkara untuk kita dah mendesak kerajaan supaya menilai semula. Kan? Untung, rugi dan sebagainya. Saya dapat tahu pula daripada Datuk Ibrahim Ali, berapa puluh bilion di antara different yang naik ni, berapa puluh bilion, bukan million tau, bilion keuntungan yang dicatat oleh Petronas. Sebenarnya Datuk Seri, untuk mengurangkan kos-kos ini Datuk Seri, kerajaan tidak perlu mengeluarkan duit. Hanya perlu mengeluarkan arahan. Contoh, dia telefon sahaja TNB, okey TNB, you untung 12 bilion. You untung 40 bilion. Apa salahnya daripada 40 bilion tu, keuntungan itu dikurangkan kepada 10 bilion. Contoh, takkan benda ni pun kita nak ajar. Benda ni pernah berlaku. Kita tengok dulu beberapa monetarium yang berlaku. Benda ni bukan satu perkara yang mustahil. Kerajaan boleh mendesak dan juga mendesak institusi keuangan ataupun mana-mana institusi untuk membantu rakyat, bukan mengkhianati rakyat. Sentiasa tugas kerajaan ini bukan mengambil untung daripada rakyat, tetapi ianya satu perkara yang menjadi tanggungjawab dan juga amanah kepada kerajaan untuk menjaga rakyat dan juga seluruh rakyat Malaysia khususnya. Ini kali sebab hari itu Datuk Seri Anwar dia kata dia banyak formula. Inilah Allah menguji dia dengan formula, Allah menguji dia dengan dugaan, Allah menguji dia sekarang dengan pelbagai masalah. Kita nak tengok, janganlah Datuk Seri cuba pula menguji. Datuk Seri, beban yang Datuk Seri tanggung sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri tak tahu, penyudahnya rakyat yang tanggung. Kalau macam ni, jangan cakap Datuk Seri, saya rasa budak tadika pun boleh menjadi Perdana Menteri. Sekian, terima kasih.